Besar lah. Besar. So ni rumah 3 bilik biasa lah. 3 bilik biasa. So living hall besar, dia. So ini kita tambahkan dia ni jadi nampak macam estetik. Rental works, quality and trust. That's how it works. Rental works quality. Okay guys, hari ni ada tugas sikit dengan Your Reno Works. So hari ni saya terpaksa jumpa dengan, bukan terpaksa lah, memang kerja dalam tugas untuk berjumpa dengan salah seorang Reno specialist, iaitu Mr. Ayi. Okay, saya nak ikut dia bagaimana tugasan dia seharian sebagai Reno specialist. Jadi kita nak pergi berapa rumah, Ayi? Jadi kita pergi about maybe 7 houses. So ada yang nak handover, ada rumah dah siap last year tapi dia nak tambahan. So nak kena buat management. Okay, tapi sampai itu nak tahu juga berapa lama Ayi dah kerja dengan Your Reno Works? Dah almost about 8 tahun. Satu hari boleh berapa rumah agak-agak? Average can put 7 to 8 lah. 7 to 8? Hari-hari? Hari-hari. Jadi jamin on the road je lah selalu? Kebanyakan selalunya on the road. Cuma kalau dengan klien ada macam specific days macam tile selection, laminate selection, house the layout, tu will be kadang setengah hari lah. Untuk Ayi paling banyak boleh handle berapa? 12 projek jalan satu kali terus lah. Tapi satu hari kita keluar dalam pukul 7.30 pagi, then balik dalam pukul 10 malam lah. Pasal kita after sales pun kita jaga. So misal kata kalau owner tu dah habis, lepas tu terus dia orang contact kita nak tambah atau pun ada kerosakan atau apa, kita ada warranty. So sebab tu kita jaga quality. Kalau ada apa-apa, contact the salesperson balik, then we handle for you. Kerja macam gini pun nak kena ada responsibility, tanggungjawab Amanah. Jadi tak boleh buat main. Sebab tu tagline ada can be trusted Can be trusted, betul. In this line, orang semua boleh pilih kontraktor ni, kontraktor tu. Tapi you must remember as a client, after sales tu orang nak tak datang, they reply your message instantly tak. For us, we practice after service is the most important thing. Ngaji kita yang pertama ke Marine Crescent. Marine Crescent, betul. Ini apa projek dia? Ini actually owner ni dah pindah. So dia nak tambah blinds. So blind pun korang buat juga? Buat. Kita bukan sekadar satu rumah yang kita buat. Kita benda-benda kecil apa yang dalam rumah tu yang boleh nampak tu kita buat lah. Buat blind lah, kita buat mesh sliding lah, pet friendly lah. Owner dah pindah, lepas tu tiba-tiba ada kucing, grill tak ada. So kita akan kasih recommended pet friendly punya grill. Atau lain tu is mesh sliding lah. Okay, kita dah sampai ke rumah yang pertama ni. Ni owner dia pergi kedai belikan air untuk kita. Balcony ni owner request for balcony. Tapi ni bilik lah? Dia buat bilik dia jadi gini lah. So bilik dia besar sampai ujung tu. So the original pintu is this one. So kita buat separation of balcony so that pasal dia cakap anak saudara dia banyak. So ni untuk dia main-main daerah sini. So ni dia original bilik. Habis satu ni ni benda yang bagusnya dia buka lah. Boleh, ni nampak dalam. Kalau itu lampu tak nampak, betul tak? Tak nampak. Yes. So kalau buka lampu pun masih tak nampak. So ini boleh buka. Ini cuma kita custom ni. Bilik besar kira bilik. So kalau dia sekiranya macam nak angin luar, buka tingkap, ni dah lebar. Bilik. Ni guest room punya bilik lah. Nak taruh katil lah kan. So macam barang-barang yang diorang nak renovate, so kita jaga costing diorang juga. Untuk diorang belanja macam kipas semua. Ni kipas dari Malaysia tau. Malaysia? Kita beli dari Malaysia. So kita akan bawa owner pergi Malaysia untuk diorang belanja lah. Besar lah. Besar. So ni rumah 3 bilik biasa lah. 3 bilik biasa. So living hall dia. So ini kita tambahkan dia ni jadi nampak macam estetik. Dia colour combination pun cantik. Ni cermin, dia pandai. Cermin pun nampak macam besar. Ni cermin untuk nampakkan besar. So ini actually dia entrance untuk masuk bilik kiri dengan kanan. So ini jadi storeroom. So bilik ini yang bilik pintu kiri kanan. Yalah. Access kiri kanan. Sini dengan sini kan. So ni jadi dia storeroom. Dengan plus dia punya siap-siap hari-harian. Ni toilet, ni rumah lama. So satu toilet aja tau. So ni bilik leher tu is consider dia punya parents punya bilik. Nampak? Semua dekat sini. Mana lampu dia ni?
So practical tak untuk rumah dia? Yalah. Oh, ni tak toilet Tak ada master Tak bedroom. ada, ni tak boleh. Dia actually boleh buka. Oh. Ni dia punya wardrobe. Nampak? Wardrobe dia semua kita siap dengan lampu LED. Yes. So itu kita yang quality lah. So ni dinner table dia. Pintu pun kita buat yang kecil. Kalau nampak pintu dia. Kalau kita pakai pintu besar, melanggar. So, kita buat gini macam ada angin sikit. I see. Berapa ni buat rumah satu Ni rumah? kurang-kurang dalam dah nak masuk 65,000. 65,000 lah. 60,000. Ini benda special. Ni nama island. Okay, let me on this one. So alang-alang dah masuk kan sini kan. Owner pun pergi kedai. Tengok. Oh, boleh tarik. gerak. Boleh gerak. So misal kata kalau dia ada event, dia boleh letak ni kat sana. I see. It's a moving island. I see. Practical for her and the son. So it's quite good. Kita pun sediakan ni lampu. So ini dia kita panggil tall unit lah. Nampak lebar tau kalau rumah. Dulu dia punya layout kecil. Ini nampak dia Dulu ada atas. ni dulu macam ada oval. Ada ni. ya, betul. Kan, Ada rumah lama oval. kan. So kita pecahkan tu. Tengok dia separation of the tiles. Tiles licin, tiles mat. Lepas tu kita pakai vinyl on the floor. So kita buat ni. Ke sini kita pakai sintered stone. Dia kuat masak. So kunyit pun senang nak hilang. Ya. Ini. This cool down. Owner request pasal mak dia dah berumur. So Ya. kita buat untuk dia. Ini utility room. Utility room tu jadi bilik. Oh, bilik. Oh, ni So toilet ada dua kan? Tempat mandi. Untuk mandi pun kita siapkan ni. Niche hole lah, kita panggil ni niche hole. Untuk dia letak sabun. Okey. Tempat mandi satu. Tempat tandas satu. Untuk tandas dia pun dia nak tempat mandi. So kita sediakan tempat mandi. Oh, okey. Kita pakai ni ventilation fan untuk prevent daripada molding. Molding Ni benda perlu untuk toilet. Okay, ni bilik utility kan? Ni bilik. Ada satu bilik. So dia pakai fully. So ni initially is 3 bilik. So utility room is provided by HDB. Yes. So ini jadikan bilik, tak ada storeroom. So pemandangan dia sini. Ini dia dah suruh ukur untuk curtain. Oh, ni dah So, time walaupun tu- dah siap untuk sampah. Time tu last week dia cakap tingkat tinggi tapi ada lipas. So kita syorkan dia ni benda. Apa benda? Ni nama dia mesh sliding. Jadi lipas tak boleh keluar terus. So dah buang sampah, ini tutup. Nampak ada lipas. Tutup. Jadi lipas tak keluar. Okey. Ni benda memang siapa yang ada kuat lipas dalam tong sampah, ni benda memang terbagus. Lipas kalau terkeluar pun takkan terkeluar sampai kat air dapur. I see. This is very good. Tapi mesh dia berlubang-lubang Measure lubang-lubang tapi tengok dekat sikit. Dia tak akan tembus apa-apa. Even nyamuk. Halus. Oh, tapi boleh spray lah. Boleh spray. Jadi maksudnya daripada luar boleh spray kalau ada lipas lah. Kalau lipas lah. So kadang-kadang So sekarang dah apa? Dah buat blind. Walaupun dia nak rumah buat dah siap, tapi dia panggil lagi untuk buat blind. Dia Boleh, cakap tak lengkap. Boleh. walaupun tak major Ni dah berapa lama siap ni rumah ni? Ni last year. Last year? Last year. Lepas tu dia fikir nak buat blind. Nak buat blind. So jadi your and work tu tak kira job besar ke job kecil ke? Betul. Job besar ke job kecil ke tak kisah tak kisah. Okey. Kawan saya cakap, Alista, big job, small job, all take. Macam gitulah. Tengok dia buat rumah pelan-pelan, dia nak gantung baju. Nak gantung baju? Gantung baju yang boleh turun. So dia belum beli lagi ni. So kita akan tunggu dia beli. So sekarang datang ni untuk settlekan yang benda kecil lah. Betul, dia nak buat curtain. Alright. Gitu. Oh, sekarang kita nak pergi second location guys. Sekarang dah pukul 10 Dah pukul 10 Betul. So next location kat mana kita pergi? Jurong East.